umur 73 tahun. Sampai tinggal Padang Lawe gitu. Tak kalau masa dahulu sama sin masa saya cangcang tak ada jadi ukian nyanyi terlirik jadi khabar cerita orang dahulu ialah nenek moyang tinggal pada nama putih yang Maimanah. Adik itu cerita. Jadi Maimanah ke beranak cik kan nama Siti Fatimah. Saya Fatimah pula godang. Kalau dahulu kalau berumur 7 boleh lepas junjung lepas suami lepas tu kau junjung. Jadi nak Maimanah kayu nak bawa menantu le. Inyo nak berdunia. Nan dulang jo carano lah ada. Talempong jo agung alun ada. Ada bernama di situ Sultan. Jadi Sultan tu anan ibu elok. Bernama Sultan elok karang. Itu jadi tu. Jadi poilah ke Sultan. Sebab kena Sultan. Tiba rumah Sultan tu ramai bau. Kak Putih lai di rumah. Lai sihat tu ni Maimanah. Iya. Si bodak tengah laman di juluk jatuh kaki kubak muka di bola. Jangan lama tagak di laman itu cibuk bersolati. Adik naiklah ke rumah. Itu nya. Itu andai yang diajarnya. Menjawab Maimanah. Kembala bunga perawitan tumbuh serumpun tengah sawah. Lai dek tagak di halaman bersatu kakak dah di rumah. Itu nya. Ayolah dibasuh kaki. Tadi pijak anak tangguh. Bapak cik dia orang-orang bergantung di orang gendeng lah tidur di ruang tapi. Lapik terbontang di ruang tangga. Lagi ke ruang tangga. Satu duduk sama Maimanah. Cara no tunjuk dekat Putih. Orang dahulu kalau naik cara no tu nak bagi. Kini kena air dia. Kalau dahulu basuh-basi orang cara no. Isi di dalam Jangan berisi si dia pinang untuk sekali dia ambil untuk dia daun tembakau. Tambah bandai dulu dekat Putih. Dia lahir dan rintik. Dia banyak mau padi di halaman, padi sepuluh kampung. Kunyahlah si dia nasa cabik, kunduk minang nasa didik nak terbuka kata-kata. Lah sudah mangunyah makan siri, handailah jatuh dia Maimanah. Waktu kepada Tuan Sultan. Katari tak katari saja perucuk daun lalang. Kamari tak kamari saja godang mukasu tadi dalang. Lain mah daun lalang ba ada lambek di jalan. Lain mah mukasu nan di jalan ba ada lambek dikatakan. Dek mun tak mau jelewan kerucuk daun lalang. Dek lambek mau katakan andai kita dek panjang. Itulah katanya. Kini baik itu Tuan Sultan. Anak ambu si Fatimah. Umuran sampai 7 boleh. Lepas tu nya bawa junjung, lepas tu bawa suami. Ambo yo nak menantu. Lepas tu utang dibayar. Nan dulang yo carano lah bawa. Ini ko ambo berkandak berketeran telefon yo agung. Ayo menjawab Sultan. Yang dah baad. Pi bawa janji. Nak mau sahur. Orang dahulu berjanji tunggu bulan. Ayo berjanji yang bulan tunggu. Orang dulu pelangkan 2,000 bulan tu rancak rosoki. Kemarin lesok 2,000 bulan. Ya ke itu nyanyi Tuan tak baar ke lama berjanji. Buruang bernama Buruang Nuri duduk bermanuang atas pintu kini marah masuk padi. Asal lekon tak ke bawah itu tak ke bola. Lama je lambat yang mau nanti. Itu nyanyi. Itulah. Ayahlah nyata bayar nak balik pulang leh. Tuan Sultan berdua je kat Putih. Tak kain bernama kain sutunya. Bajai ke bintang tu. Lah yang boleh tidur. Kendek mana mui janji. Itu. Lah boleh. Konya. Kau telefon kau agak. Tapi ada seketik. Kau cik mana yang mu? Mana Sultan tu itu. Ambil satu kan loyang tu Tambagu. Sampai jadi telefon. Minta ambil pada Allah. Kau nama kalau loyang jadi telefon. Kancakkan bunyi suara. Bocor yang je sodah. Bocor yang je sodah dia asuk cek mayang putih. Tak ni nanti tinggi. Kena kerancak bunyi suara telefon. Kau angin lalu tertegun-tagun tak. Ayo dia terganti-ganti. Betul kancak bunyi telefon tak. Itu kau itu Sultan. Nak. Ayo kini ke dia begitu ya pak cik ketua hamba. Ya jadi. Telefon je aku baru sudah. Ambil mana nak punya.
Pacik iman nak dipeterah nak rancak bumi selamanya. Ia konyo petau peterah dari Tuhan lepas arif berpegang taguh. Kok siang lepas tutup malam berjadi sulu. Hanya memang nah. Ayo kelah lah dah. Mau telefonnya nak. Dari sini tak simpulang leh. Ayo kenalah nama itu Sultan. Kau ndaklah lah babawi, pintalah balaki. Boleh nak balik pulang leh. Ayolah berjalan ke rumah. Berjalan ke rumah ni, tidur di rumah. Ialah di baan nampak ngajar Sultan. Kalau dia kojut, rumah dulu boleh siang. Aku pagi ronda. Sini tak ada rumah itu dah nak. Ayolah baru tak kita pagi. Kalau telefon aku. Pengguna memang nak boleh awak iu nak. Kami nanti cari menanti. Sudah dapat menanti. Ialah dapat jodoh. Dapat nangkan junjung ini. Itu alai pengguna wayu nak boleh. Kau nan jauh orang lah di Japu. Kau nan dapat lah di Mbau. Hanya kampung poket leh. Poket tu boleh. Ayolah musuh itulah tiba orang dah. Lepas rumah. Itu bertanya kan anda datang. Ma putih memang nak. Kau ambil. Balai adat di tengah kota orang balik mantai kabel. Apa muka sudah sangat je muka kami dah diimbau. Aman jawab memang nak. Deklah sepenuh rumah hanya dipenuh duang kain situ. Lah dapat nak kena juang Fatimah. Dia balik kita. Tu kilau lah kalau kau mah. Bila kita balik. Separuh bulan timbul lah. Panduk dulu cari separuh bulan timbul. Panduk dulu kita tak seterang, kita tak lampu bagai. Kalau bulan timbul kita nak kancak. Tahu tak? Itu aja. Panduk dulu balik tindak. Kini kita balik sekeluarga bayu. Dulu je nak gawi wan saisu. Itulah bila kita mencari bawi. Bila kita main ria. Bila kita mencari kayu. Banyak menjawab. Besok aja lah nak capek. Nak besok ala tiba dulu. Ala tiba mana kat mai. Ya, ni lah tiba nyak lah bawa. Kau dulu bawa perlu bona. Tak dia nama cik bawa. Bawa ladiang. Ada bertanya. Mak ke padi nak dia ambil. Lu orang tidur saja darat. Nanti lu sebayu-bayu nang tengah situ lah. Nampak si kapuk ketik. Sekapuk ketek nak lalamu padi. Itu nak kadiri. Itulah pokok sadu. Nama nak kat main dia padi. Nama nak kat dapur. Nama nak kat pebak kayu. Bagi tenaga. Aku mak kita bakayu. Kau ingin tak kayu banyak. Situlah kita pergi. Jadilah pokok tu kau naik nanti dulu nyamai mana. Awak lah batal lempong. Bagi beragam bira kalian sampai mencek kayu. Bawa telefon. Kalau lah di bawah telefon dah dibuat. Dapat buat. Baik. Kalau kelak baik. Lah tiba di tapir imbu tu. Toko juk siamang. Toko gau siamang. Kira tu. Sado nampak ngalik. Jangan digua je le siamang lah toko gau takut awak. Sado nampak tak. Gua taruh dia lah siamang tu nak toko gaunya payu kau kita narik kayu. Nyonya nampak tak. Air dah lama macam kayu. Dek kayu banyak. Alah dapat sadonan yang kadi bau. Nama telefon dah bawa tu. Nama kayu aja Gua aja nan caku je gua. Lain dari nan caku li. Itulah gua lain aja. Itulah pulang. Tiba di rumah bawa pen aja kayu lah galak-galak melong apa dusi Ba ada lebih galak kelia lalu ko lah jatuh. Itu nya memang nah orang punya rumah. Tindak baannya kami. Kami tiba situ siamang lari-lari lebih tagagau siamang dek telefon kami. Nyak pajanya pengalian nak boleh dek dua. Kami dua aje. Kalau siamang lah tagagau lah lari kami narik kayu balik. Dek siamang tagagau baru ajaku. Aja itu nama siamang tagagau. Di situ keluar siamang tagagau. Antu nak pulang gua telefon kalian bunyi Alam. Kalian dari ibu terata, agon terata nama gua terata. Kila dua gua. Ayo lah. Nama besok. Tiba pula sodo. Tiba pula nya di rumah. Alai. Dia mula ada nak masak. Kita tunggu alai. Menunggu berdua-berdua nak.
Jadi menanggung anak-anak dia nak sekolah dulu tentu menunggu yang dia banyak anak-anak. Jadi tahu induk mana buatnya macam tak lempong anak-anak. Banyak orang nak dapur. Dia rancak pula buat lempong ni siapa tu nunggu anak-anak. Benar dua anak-anak lempong cakap. Jadi dia gua anak-anak tu satu nak lepas naik ke lempong berhenti. Ada kayu cibodak, ombak lalamu. Jadi dia nang duduk tu, orang gua lempong betul-betul utang cibodak cakap. Dia rancak pula dongah kata rumah ya tu nak buat toko. Tu jangan antang mah. Nyak kau cibodak babahnya lah toko ni badan condon tu. Kamu badan condon tu kita korek lah. Akhir itu. Apa korek kau nak cibodak cakap. Ayalah badan condon tu. Nanti hari itu dia nyampang sehari balik lah sampai itu dia kerja. Itu dia kerja. Asal dan itu cerita nanti lagi hanya.